Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Alif. Ya, Alif dah lama tak buat video. Betul-betul lama. I'm come back again. Selama 2 bulan ataupun 2 bulan lebih ataupun 3 bulan. Dah lama tak masuk YouTube. Betul-betul lama ya. Betul-betul lama. Sah. Dah sampai tu dah. Tu dah. Gold Garden dah lumayan dah. Lumayan selama ni lumayan je. Yang minus stock, ferry, fall, apa lagi? Seed stage, cabi cik mang. Lumayan je semua tu. Dia dan Alip betul busy dan sekarang Alip dah main game ni lagi dah. Okey, sebab main game lagi. Sebenarnya main lagi pun aku. Dan je lah. Alip dah lama tak buat video juga ya. Blokis pun Alip belum buat. Dah belum buat lagi. Maksudnya Alip belum upload. Alip tak ada upload lagi. Alip upload lagi. Tapi selama yang 2 bulan tu lah. Minggu lepas tu. Alip blokis Alip tak upload. Blog pun Alip tak upload. Sambal guest pun Alip tak upload. Semua tak upload. Memang Alip betul busy sampai 2 bulan. Ya. Sekarang pun kena Alip dah lain. So, yelah memang pun Alip pakai ini kan. Slot kedua. Dan untuk yang player yang belum buat tu, ni ada Halloween Merkan yang limited. Yang sepatutnya 24 jam ni ya, 10 jam tu. Dia sebenarnya daripada pukul 8 pagi ke 7 pagi. Sebab pagi tadi Alip main game itu. Main game Grow Garden. Lepas tu Alip tengok je tiba-tiba apa? Fall pula apa namanya tu? Halloween Market restart ada keluar. Lepas tu dia keluar juga Halloween Market ni. Ada jual dia. Okay, Alip review satu. Tu untuk review tu nanti jap. Dan Alip come back again guys. Okay, macam kali dia cakap. Okay, koko minggu Alip pun dah besar. Ni. Pun banyak ya. Ni Alip betul-betul besar lah. Ni ada turnip ni. Ni. Shop. Terus shop. Okay. Okay, penonton dengan kita restock Elia Sabari. Okay. Tak, aku sebenarnya beli apa tu sebenarnya? Beli apa tak ada aku. Oh. Mungkin aku beli yang same. Ya apa? Oh, sebut tu. Okay. Dan tahu-tahu je lah Alip sekarang dah banyak dah. Apa Divine Pet. Tapi si yang prismatik macam Kitsune, Hello House tu tak ada lagi lah. Cuma yang ini dia ada. Yang ada ni Green Bean yang Divine Griffin, Hex Serpent baru dapat pagi tadi Alip. Lepas tu ada Reaper, Raiju, Red Panda, Space Squirrel. Dan sekarang pun pagi tadi Alip dapat juga masa tu ni ada apa? Grave Digging. Dan masa tu ada Halloween Market ni. Lepas tu ada Grave Digging yang Alip buka situ. Terus dapat tu kali pertama. Bukan kali pertama saya selama-lamanya. Tapi yang kali pertama yang untuk hari ni. Kali pertama auto dapat ni Hex Serpent. 6 minit lagi skill nak aktif. Okay, skill nak aktif. Okay, aku dah taruh carrot. Semua dah taruh. Okay, tunggu je nanti. Okay, untuk sekarang yang kita akan review ini. Okay, yang pertama ialah Spider. Semua dah beli pagi tadi tu terus nampak tu terus beli. Okay, yang pertama ialah Spider Vine. Spider Vine ni tadi tu mana Spider Vine? Alip akan tu. Alip pun dah Spider Vine. Ini seednya. Lawa duk seednya. Duk. Ajak laba-laba. Okey, ada pun ada 5. Dah satu dah tanam. Patutnya ada 6 tau dia jual. Okey. Dan ini ialah pokoknya. Besar pokoknya. Ui, besar-besar. Ui, blue orange aku. Ui, besar gila. Ui. Apa ni? Oh, dia besar-besar ni. Jap, Alip ni betul-betul banyak Alip punya buah-buah ni besar-besar buah Alip ni. Tiba-tiba je besar. Blue orange pun besar. Sekejap, Alip ambil dulu. Habis dulu. Wah, semua blue orange. Ni blue orange juga ni. Ini. Ni pokoknya. Spider Vine. Mana ni? Ajab lah. Aku pakai ini dulu. Apa? Trowel. Tiyo pula trowel.
Mana troll? Pick up spider vine. Okay, ada taruh sini je sementara ya. Okay, pokoknya macam ni. Ada kau lah, ada good maksudnya. Kau pula. Pokoknya macam jaring laba-laba. Ini Aurora Vine aku tekan. Kodus flower ini. Spider Vine. Push, besar tu. Dan pokoknya pun ini besar. Pokoknya laba-laba. Aku ambil satu lah Ada dua ni. Aku ambil yang gold satu. Sekejap. Aku nak ambil yang ni je lah, yang original. Besar tu. Lu orang tadi besar. Ni. Weh. Wush, 32 kilo. Seram tu mata dia. Wah. Siapa yang tidur tak baca doa malam-malam, dia kena ada laba-laba besar macam ni dekat korang punya tempat tidur. Dan jangan lupa tidur baca doa. Okay, ni pun tambah juga. Okay, besar tu. Tak sangka aku boleh besar gini. Ini dia tu. Okay, next dia ada Koko Minggu pun aku besar lah. Kenapa tiba-tiba besar-besar aku punya tu? Ada monster flower. Okay, monster flower Okay ni, monster flower. Seed ni macam ni. Kosong je Kosong. Tapi kalau dekat shop punya ni, kat mana seednya? Dia macam ada mulut tau dekat dia punya seed ni. Tapi ni tak ada kosong, macam very seed. Dan Ali ambil je. Semua kenapa buah-buah aku besar ni tu ni besar. Wow, gila besar. Ni besar. Ni besar. Aku like semua yang besar-besar, aku like. Walaupun yang buruk-buruk sekali pun. Strawberry pula. Okay. Ni apa ni? Dan ini ialah monster flower. Besar tu. Wih, seram gila mukanya monster flower ni. Ya. Seed shop. Seed shop ni. Aku boleh benda seed shop ni lah. Prismatic. Crimson Thorn. Ya Allah, dia sondong aku. Si aku punya good. Uish. Paper. Nice. Okay. Monster flower ni besar ya. Patutnya monster flower ni macam ni lah bentuknya. Tapi yang kecil lah. Patutnya ada grafik lah. Jendel. Ada grafik-grafik gini. Ada mulut dia boleh gerak-gerak. Nama pun mythical kan. Mythical lagi OP daripada Spider Vine. Aku rasa Spider Vine lagi okey lah. Okay. Semua besar-besar ya pun aku. Tak tipu. Apa tadi aku? Koko Mango besar. Spider Vine besar. Monster Flower ni lagi besar. Blue Orange besar. Turnip besar. Semua besar-besar. Ni lagi besar ni. Aku nak simpan. Aku tengok agak-agak satu-satu nanti Sekejap. Aku tengok agak dulu lah. $13,000. Ini. Kita tengok ini Spider Vine dulu. How much? 2M. Aku tadi dah lupa yang turnip tadi tu berapa M tadi? 18M. Weh, mahal. Blue orange ni. What is this watch? 4M. Besar-besar Woi, besar-besar makin lama makin mahal. So, 97. Apa? Ini. Yang paling besar ni. How much? 2M je, murah gila. Tapi besar-besar mantap dah untuk aku. Aku suka buah-buah besar. Okay, tak usah basi, kita tengok next terusnya. Selepas monster flower ada fried work. Fried work ni lupa beli juga. Ni. Ada pun lupa tadi dia jual berapa yang by the way yang monster flower tu dijual ada 3. Tak silap. Okay, ni fried work. Lupa alik dia 15 ke 10. Ada 2 tu. Asalkan dia awalnya ada 1. Mungkin ada 2, mungkin 15 atau 10. Okay, tak apa. Okay. Ni fried work gini. Ni macam-macam. Kalau korang tekan, dia mercun macam tu lah. Okay. Dan lepas tu, ada suara tu. Ada suara bila kita tekan dia. Lepas dia, tu. Lepas tu meletup. Macam tu. Tapi Alik diam suaranya. Korang dengar je suaranya. Alik diam Alik kuatkan volumenya.
Korang dengar tak? Suara macam, sekejap, Alik slowkan lagi. Suara macam tu kan, macam pumpkin yang terkejutkan tu. Yang kalau korang taruh dekat tengah-tengah situ, Gold Garden tu, Gold Garden betul lah. Yang sini nanti, ni grave digger kat sini. Nanti mungkin nanti ada pumpkin kat tengah-tengah sini, sebelah sini. Selain grave digger nanti ada pumpkin juga. Kalau korang bagi Jack-o'-lantern ataupun buah-buah yang daripada ni, blue red mushroom ke ataupun daripada Gold Garden update ni, dia akan terkejutkan kita. Macam tu. Okay, itulah firework. Okay, next nya ialah Vampire Fang. Vampire ni, Fang ni tu prismatic. Dia memang betul-betul mantap. Okay, kalau Alik tekan ush. Oh lah, serpent dia. Okay, kalau Alik tekan ni, akan jadi kelawar duk. Akan jadi kelawar. Yang macam dekat admin episode tu. Yang general tu, collect dengan tu, glass animals. Okay, lepas tu seterusnya ada Spectre. Okay, biarkan kita jadi kelawar dulu. Okay, ada Spectre. Spectre, ada baru pasang ni. Spectre. Skill dia ialah dia akan bagi mutation vamp. Kalau boleh dia akan bagi mutation vamp. Betul lah. Aku tengok je lah. Dia mungkin akan bagi mutation vamp. Ataupun rare-nya dia akan bagi mutation spooky. Ataupun rare-nya lagi hebat daripada rare, ghostly. Okay, memang mantap lah Spectre ni. Baik korang beli sekarang yang belum ada tu. Lepas tu list statue. List statue ni pun ada kali dah boleh taruh dekat sini. Tahu masuk dah lama dah sekejap je. Okay, ni list statue. Yang korang boleh dapatkan list tu daripada yang korang tahu lah, ritual yang tu. Daripada crystal. List crystal. Lepas tu shop tu nanti je. Asal school fence ni. Inilah school fence. Okay. Lepas tu last sekali ialah Cemetery fence. Ni, Cemetery fence. Memang mantap duk. Memang mantap. Tak tipu. Baik korang beli sekarang. Yang tak beli lagi tu beli sekarang. Dia tinggal lagi 10 jam dia nak habis. Betul-betul mantap. Untuk Halloween mereka ni. Dia sebenarnya 24 jam satu hari. Sampai esok pagi lah yang Alik bangun tadi tu. 7 ataupun pukul 8 pagi. Baik korang beli sekarang malam ni ataupun pagi esok sebelum dihilang. Dia sama je macam yang 4th of July. Dan Alik akan sambung dekat part yang kedua pula untuk Alik sambung lagi perkenalkan Alik yang tu. Dan Alik akan berborak pasal tu yang event terbaru. Tapi Alik akan buat esok sebelum admin reviews. Dan sekarang pun dah lambat lagi. Dan tu je lah koko mango aku besar. Dah aku try ambil koko mango satu ni. Ni 83 kilo. Bapak besar gila. Boleh lah 83 kilo. Okay, dan tu je lah kat video kali ni. Dan bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kita sambung esok ya. Kita sambung esok untuk Harvest tu. Safari Harvest dekat event yang terbaru esok. Okay. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.